Pada satu malam aku dan kawan-kawanku pergi ke rumah Tok Guru. Sesudah sampai aku macam biasa buka selipar naik ke rumah Tok Guru untuk mengaji. Apabila aku dan kawan-kawanku sudah mengaji, aku rasa malam itu suasana yang bising tiba-tiba bertukar menjadi seram sejuk macam ada sesuatu yang akan terjadi. Semasa aku akan mahu pulang malam yang terang macam rasa malam gelap yang tak ada cahaya lampu, tetapi di kawasan tu penuh dengan cahaya lampu. Aku rasa malam itu berat hati mahu pulang walau macam mana pun aku harus pulang kerana dah pukul 9:30 malam. Aku dan kawan-kawanku pulang ke rumah masing-masing. Semasa dalam perjalanan pulang ke rumah, aku buka macam-macam cerita untuk hilangkan rasa seram sejuk. Satu persatu kawan aku sampai ke rumah masing-masing, tinggal dalam 5 orang. Rumah aku yang kedua terakhir. Untuk sampai ke rumah aku dan kawan aku kena lalu sebuah kawasan yang gelap, tak ada cahaya sedikit, cuma ada lampu suluh yang kecil. Sambung part 2. Tekan like dan subscribe.